Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'azim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi tanpa bantuan dari satu makhluk pun. Hari ini saya akan menceritakan bayan bertajuk Al-Quran dan Hadis. Bayan ini saya dengar daripada Elders Meji Mehrab tahun 1992. Al-Quran dan Hadis sudah cukup, katanya. Tidak lagi nasihat yang lain yang lebih baik daripada itu. Telah berkali-kali saya dengar daripada orang-orang tua di Nizamuddin ini bahawa usaha tabligh bukan ada maksud yang lain daripada hendak membawa ke dalam diri dan kehidupan kita serta sekalian umat manusia sebagai yang dibawa oleh Rasulullah SAW di zaman sahabat lagi. Kita telah mendengar berbagai masalah di dalam kubur dan akhirat. Kita diberitahu bagaimana kita perlu berusaha mengelak diri kita daripada diazab Allah Subhanahu wa taala dan untuk maksud itu tidak ada lagi cara lain daripada cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Malah dengan niat dan tujuan inilah kita sedang meneruskan usaha ke arah kita sekarang ini. Apabila kita mendengar orang memperkatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengar dengan penuh perhatian dan percaya kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita. Demikian juga apabila kita mengerjakan sembahyang dengan betul, lebih-lebih lagi apabila kita keluar 4 bulan dengan sentiasa berada di dalam program-program dakwah dan suasana iman, maka kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam hati kita. Maksud hidup umat akhir zaman ialah menjalankan tugas-tugas dakwah, iaitu menyambung kerja-kerja kenabian di atas muka bumi ini. Oleh itu, kita hendaklah belajar usul-usul dan tertib-tertibnya. Orang-orang yang tidak dapat keluar 4 bulan tiap tahun hendaklah istiqamah dengan 40 hari. Kita perlu menyediakan orang lain dan diri kita untuk keluar dalam jemaah daripada kampung kita sendiri. Soalnya berapa lama kita boleh keluar adalah bergantung kepada taufik dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berapa lama kita boleh keluar? Kalau kita keluar 4 bulan, 4 bulan lah kita keluar. Kalau 40 hari, 40 hari kita keluar. Kalau kita keluar 3 hari, 3 hari kita keluar. Untuk jauhlah dan gas ke atas masyarakat, berjalan dari rumah ke rumah. Berjalan dari rumah ke rumah, lorong ke lorong. Itulah masa yang baik di mana semua orang ada di rumah, bahawa mereka keluar dari kesibukan dunia dan dengar berita-berita akhirat, supaya dunia menjadi bersih dalam diri kita dan mendatangkan kebaikan. Ajak orang-orang kampung kita keluar membuat kerja-kerja jemaah masjid di seluruh kampung kita. Pandai-pandailah mengajak orang ramai supaya mereka tidak menolak kerja dakwah yang kita lakukan, dan menolak kerja dakwah boleh membahayakan iman mereka. Semasa jauhlah, tiba-tiba kita dapati ada orang yang tergesa-gesa tidak dapat tunggu untuk dengar cakap kita. Janganlah dia dipegang, tapi suruh dia beritahu supaya orang-orang lain di tengah jalan datang ke masjid untuk mengikuti program-program yang sedang dijalankan.
Dek. Sebaik-baik jaulah umumi ialah 10 orang dalam satu jemaah. Kalau tiada rakan, 2 atau 3 orang pun cukup. Orang bolehlah. Orang yang hendak dilantik menjadi amir dalam jaulah umumi adalah orang yang lebih tua dan faham perasaan orang lain. Dan jurucakap itu mutakalim mestilah orang yang lebih tahu keadaan di tempat berkenaan. Mutakalim mestilah bercakap dengan baik dan lemah lembut. Kita mesti bawa manusia daripada suasana lain kepada suasana masjid. Itu akhlak yang mulia dan akan terbina. Bila kebesaran kerja dakwah sudah masuk dalam hati seseorang, barulah dia akan ambil kerja ini dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu kita perlu tagrib perlahan-lahan. Kita perlu beritahu bahawa dengan agama saja kita akan selamat. Kalau kita bercakap macam ini, orang alim besar pun tak akan menentang kita. Jalan untuk menuju ke syurga hanya jalan agama, bukan jalan-jalan lain. Masa yang Allah SWT beri untuk kita hidup mengikut agama hanya sekejap saja, iaitu di dunia ini sebelum maut datang. Kalau seorang itu ada masa lapang hanya untuk waktu malam atau buat program harian 2,5 jam, boleh juga datang ke masjid untuk membuat amalan-amalan sunat.